Korang pernah makan tak dessert Thailand Lum Klum ni yang tengah viral ni lagi-lagi lah bulan Ramadan. Tapi itulah biasa bila balik kampung ni kita kena kemas-kemas rumah banyak bahan, tapi saya kemaskan satu demi satu lah. Ni semua bahan-bahan arwah mak ayah yang tinggalkan. Untuk buat kuih ni kita kena sediakan air bunga telang. Okey, kita dah dapat air bunga telang tu, kita kena peras sedikit lemon juice untuk tukarkan warna dia jadi warna purple. Kalau tak dia warna biru, boleh jugalah ikut suka hati korang. Masukkan mung bean starch tepung kacang hijau yang starch dia dengan gula, air bunga telang tu keep aside. And then kita masak dia punya santan pula, santan, gula, tepung beras, garam. Resepinya saya tepek dekat belakang video ni, korang tengok je sampai habis. Isi dia punya yang warna purple ni dululah. Kena isi masa dia panas-panas tau. Lepas tu kita inject pula yang berlemak santan ni. And then dia dah sejuk dah, kita senangnya nak unmold dia. Tak payah susah-susah. And then letak sedikit kacang hijau yang telah disangai. Dah siap dah pun, simple je kan. Sehijau Ramadan.